Pemakaian tali pinggang keledar diwajibkan kepada semua pemandu dan penumpang bas ekspres serta persiaran berkuat kuasa 1 Julai ini. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Aidi Fadli Ramli berkata, penguatkuasaan itu sebagai usaha untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Terhadap pemakaian tali pinggang keledar kepada semua bas persiaran dan bas ekspres dan kenderaan barangan sebagai usaha untuk terus meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Penguatkuasaan terhadap pemakaian tali pinggang keledar kepada semua bas persiaran, bas ekspres dan kenderaan barangan ini akan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2025. Kaedah penguatkuasaan pemakaian tali pinggang keledar akan dilaksanakan seperti berikut. Penguatkuasaan tali pinggang keledar terhadap bas persiaran dan bas ekspres. Pelaksanaan penguatkuasaan pemakaian tali pinggang keledar terhadap pemandu dan penumpang adalah melibatkan semua bas ekspres dan bas persiaran. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Perhimpunan Setia JPJ Malaysia di sini hari ini. Tegasnya sebelum ini pemakaian tali pinggang keledar untuk penumpang tidak dikuatkuasakan, tetapi selepas ini pihak JPJ akan mengambil tindakan kepada mereka yang ingkar. Kita akan ambil tindakan penguatkuasaan termasuk kepada penumpang bas persiaran dan juga bas ekspres. Pelaksanaan ini akan melibatkan bas yang dibina pada atau selepas 1 Januari 2020. Pemandu dan penumpang bas yang tidak memakai tali pinggang keledar ketika dalam perjalanan akan dikenakan notis saman. Bagaimanapun menurut beliau, bas yang dibina sebelum tahun 2020 akan diberi tempoh tertentu untuk membuat pemasangan tali pinggang keledar. Beliau berkata pemandu bas perlu memastikan penumpang memakai tali pinggang keledar sebelum kenderaan mula bergerak. Satu mekanisme diwujudkan, SOP diwujudkan di kalangan di syarikat-syarikat bas untuk memastikan pemandu memastikan penumpang-penumpang bas memakai tali pinggang keledar sebelum bas itu bergerak. Ini kita dah panggil mereka dan kita juga akan keluarkan sedikit garis panduan kepada syarikat-syarikat pengendali. Sebelum bergerak, dia perlu pastikan penumpang-penumpang bas memakai tali pinggang keledar. Dan kita akan ambil tindakan juga kepada pengendali syarikat yang gagal memastikan keselamatan penumpang di bawah atau pengangkutan awam darat. Yang itu memang ada dalam syarat permit. Dia perlu pastikan keselamatan penumpang. Jadi salah satunya untuk memakai tali pinggang keledar. Jadi kalau penumpang tak pakai, penumpang akan disaman, pemandu juga akan disaman, pengendali syarikat juga akan diambil tindakan. Menurut beliau, mereka yang ingkar akan dikenakan saman sebanyak RM300. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan bahawa sekiranya terdapat penumpang yang ingkar arahan, pemandu perlu membuktikan bahawa mereka sudah memaklumkan kepada penumpang mengenai pemakaian tali pinggang keledar sebelum bas bergerak dan saman hanya akan dikenakan kepada penumpang terbabit. Pemandu, kita akan ambil tindakan. Kalau dia kata dia dah maklumkan kepada penumpang, dia perlu buktikan sebab kebanyakan bas ini disertakan dengan CCTV. Nur Zaki Abdullah bersama juru kamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.